Good morning, selamat pagi. Kita buatnya dari Vietnam. Sekarang kita dekat Dalat. Kita nak tengok view. Saya belanja view dekat sekitar kita punya hotel. Tada! Wow, cantik kan? Ya, sunrise pagi-pagi. Ni ada view kita atas bukit sekarang kita berada. Sangat cantik and sejuk. Sekarang suhu tak tahu lah berapa, tapi sejuk. So kita pakai jaket. Harap membantu lah. Outfit check. Today kita pakai baju warna biru. It's a biru day today. For this morning at Dollars. Untuk gerak kita tunggu kita punya tour. Pick off ni. Pick off lompat dah penuh. Kita nak gerak pukul 6 sepatutnya. Tapi dah pick off tak main lagi. Kita nak pergi main sand dengan roller coaster. Kita tunjuk video apa yang kita buat pada hari ini. Okay, let's go. Em cho anh là anh ruột của em đó đánh em bãi đầu á. Anh ruột nó hỏi như nào Breakfast. Boleh? Apa menu kita pagi hari ni? Macam mari kita angkat apa pula? Jap tepi. Kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi boleh, ni cacili boleh galak je dalam ni. Roti dia pun gampang. Bismillahirrahim. Banyak roti dalam gampang. Kita pergi ni semalam ni. Semalam belum. Kata habis. Crunchy-nya okey dia. Pinggan ni cantik boleh balik. Dia boleh cicah ataupun kita boleh masukkan dalam ni. Potong ni dua, masuk dalam tengah-tengah. Aku cicah dia ni. Settle. Alhamdulillah. Gì trời? Anh đang đổi hình status của anh. Hình của anh. Được không? Về cái anh bola. Jadi orang Dalat ni selepas Dr. Alexander Yassin tu mati, dia ada jalan-jalan yang ada nama Dr. tu lah. Bang Semung tu. We are at Monggoland. Kita tengok macam ada farm, ada kelabang losok tu. Mari kita masuk ke sini. Lain dia. Ni saya sekarang kat dalam dia. Pernah di area Monggoland, kita ada banyak aktiviti kat sini yang boleh buat. Dia macam ada farm kambing, comel-comel. Hi, morning. Hello. Morning. Comel je kambing. Comel. Banyak kucing dalam ni. Tu Kek Wat ni bos. Big boss dekat atas sekali. Kan muka dia belakang betul. Kan sombong betul hang tu. Ha? 05 dah ni. Nyanyilah. Nama. Mari ke ajak mereba. Akulah putri kami ke raja. Mau, saya nak kahwin dengan Nak kahwin. Jangan. Runtuh nanti. Jadi jinak kalau kita pegang ni. Con nào to dỗ mồng. Okay, kita nak memanah hari ni. Kita try. Ada mana di sini. Wow.
Tinggal alam. Sat. Dia punya smart dia macam orang profesional. Tengok sini. Lembik aku. Aku ni tarik cekak. Mau ah. Pandai. Cizul pula. Aduh. Tekan luar tu. Kaki angkat. Kamera boleh ke macam tu? Tak tahu boleh kot. Jatuh lagi. Okay, ready. Kaki angkat. Nom sahabat. Belum kepek. Ya Allah, ya Tuhan. Best. Tak nak. Dah habis. Kita bermadah. Kita dah habis main tadi. Kita dah main blongsok sana juga. Sekarang kita nak gerak balik dah. Kita nak gerak keluar. Kita pergi mana pula depan ni? Depan ni kita pergi tengok unta. Unta. Okey, kita pergi padang pasir tengok unta pula. Tiba. Daripada Mongolia. Di mana masih. Bye. Jumpa lagi kat sana. Comel je dia pun pakai baju sama-sama. Kita kena pakai baju. Sini pada go-kart juga. Go-kart boleh main juga. Tapi go-kart mahal sikit. So kita skip je lah. Go-kart mahal. Go-kart pun ada. Hai, sakit. Gostar balik, Gostar. Ni dah yang apa? Ni lah lychee tea lah. Nak fish tea lah. Fish tea. Bayang kat sana kot. Bayang sana. Oh dia sana. Sana. One. And then Apa? RM1. 60. Ada topi-topi juga. Topi cowboy. Berapa ringgit? Topi cowboy. How much? Tengok topi-topi, macam-macam topi ada. Oh, letak asam. Dia letak garam, strawberry, asam poi. Asam poi tapi bukan asam poi tau, asam strawberry. Yang ni ada strawberry. Không, nó tự mua đi chứ. Đúng không? Đáng lẽ ra nó phải mua cho mình ăn á. Đúng rồi. Cầm đây ta biết chưa? Strawberry dengan asam. Asam strawberry. Besar ni RM20,000. Ada yang kecil tak? Ada.
Asam dia sedap. Semua tak ada tu kecil ya. Asam dia masam-masam. Masin. Saya gunakan lah. Ya. Sekarang kita dekat mana ni? Kita dekat Vietnam. Ini tempat kita tadi. Kalau dia tu kafe-kafe, boleh lepak-lepak, tengok view. Masuk kat dalam tu tak tahu ada apa, kita tengok dulu. Let's go. Tak ada murah. Jangan ambil gambar. Malu. Bos bismillah tu belanja air semua. Yeay. Yelah belakang ada tak Yeay, semangat. bos belanja kopi. Bismillah tu. Bos bismillah tu nak Belanja air. Yeay. Yeay. Ayah dah. Tempat-tempat healing. Lepas minum kopi, boleh minum kat sini. Lepak-lepak, healing, tengok view. Bali kata nah ya situ kan ada caram je. Ya. Nak tengok nak buat kopi untuk kita. Dalam YouTube ada tau video saya ajar buat kopi. Dah masuk pun. Okay, sekarang kita nak turun. Kita turun kat bawah. Tengok apa yang menarik kat bawah ni. Ada karaoke juga guys. Boleh karaoke. Kalau siapa nak karaoke, agak suruh Faizal karaoke. Oh, bocor-bocor. Harta dah telah. Pusing-pusing. Saya sedap tak faham. Raju sangat lagi. Ini penting. Ai. Ada banyak tempat air. Ada tak? Pusing lagi. Nampak tak? Nampak. Kat sini kita pun Seterusnya kebun bunga. Nampakkan view. Kita nak masuk ke kebun bunga. Ni dekat dalam. Sini kawasan sejuk. So bunga-bunga dia segar lah. Cantik lah dia. Mantap. Nak lari lah. Nak ke depan. Satu nak tunjuk sikit. Tunjuk pusing di bawah. Boleh tarik lagi. Tak. Apa lah? Kita lari tomato cherry. Masuk kawasan Terong. Dah labu. Ada dia tak? Labu besar boleh tergantung. Pumpkin. Tu tanah yang besar tu. Sapi tu. Besar tau. Tahu labu besar. Labu sayur. Tahu besar ke dabak bunga labu. dia tak apa.
Gelok. Orang baca doa gelok gelok. Dia nak doa tapi dia buka YouTube. Aku nak laburkan pun susah. Mana dah tadi? Hilang dah doa tu. Hama panggil lagi macam hujan tak itu. Doa. Tak tunggu doa hujan tu. Gelap hujan lah. Jepun, Taman Jepun. Taman Jepun. Okey, sekarang kita berada di tempat seterusnya, iaitu rumah Crazy House. Belakang kita ni adalah Crazy House. Kita akan masuk dalam Crazy House ni. Tiket adalah termasuk sekali dalam package, so dia akan bayar untuk kita termasuk sahaja. Crazy House. Awal-awal dah masuk seram dah ni. Uish. Sebenarnya dengan Halloween ke? Dia buat ni semua ni satu-satu ni. Dahsyat lah. Satu-satu ni dulu dia katakan sini ada satu doktor, dia umur 80 lebih dah. Dia buat kawasan ni sampai ke hari ni dia katakan tak siap lagi. Dia kata bila nak siap, bila orang tanya dia cakap sampai dia mati baru rumah dia siap. Dia asyik upgrade. Rumah ada bilik. Ni tangga gila kat sini. Tangga gila, betul-betul gila. Seram tu. Tangga yang sangat seram ni, guys. Seram ke? Crazy ke tak? Crazy gila. Memang betul-betul crazy. Jom. Jadi kawasan ni besar juga. Ni kalau kita masuk tu susah nak keluar, cari jalan keluar. Tapi kita menjalar-jalar. Tengok atas ni dah pula. Menjalak jauh sampai ke sana. Ini view dalat di atas. Nampak belakang tu semua adalah dalat. So kita berada di tinggi, kawasan yang tinggi. Dalat bawah bukit, berbukit-bukit. Dan kawasan ini sangat sejuk. Berangin. Oi, tali. Kawasan dalam. Kita nak cari jalan kedua, tapi kita pun tak tahu kat mana dah sekarang. Kita sesat je. Ni ada jualan-jualan. Kami kita dah sesat, tak tahu kat mana. I don't know.
Kita makan next seterusnya adalah kedai Fatimah. Fatimah Cafe. Tengah lapang ni, kita makan dulu. Kita tengok menu apa yang dia sediakan untuk kita. Dah teacher. Ini menu kita untuk tengah hari ini di kedai Fatimah. Ini boleh sedap sekali. Kedai timah. Kedai Mok Timur. Seorang biji. Dia besar ni. Macam ni. Semoga makanan ni menjadi sebab untuk saya. Kita Sedap kan? rasa Ikan ikan mango ni sedap lah. Suka. ni ikan bawal. Tambah awal. Sedap ni. Mana tu? Oh, ni pedas. Plastik je boleh kat info. Ni apa? Sup sama. Ayam. Sup belimbing lah. Hai, ni sup belimbing. Lain tak? Lain. Sedap. Makanan Vietnam rasa kenang tekak. Sedap. Jom kita makan dulu. Apa kita update. Bye. Okay, ini adalah next destination kita. Kita sekarang berada di roller coaster, New Alpine Coaster. So, kita berada di roller coaster. Kita naik roller coaster. Satu kepala RM50 bersama dengan 250 dong. So, kita buat aktiviti sikit. Alhamdulillah cuaca baik. Tadi pagi tadi hujan. Tengah hari tadi hujan. Sekarang pukul apa sekarang, Mak? Jam apa? Pukul apa jam? Pukul 1:30. 1:30. Cuaca baik. Alhamdulillah. Jadi kita tengok best ke tak best. Let's go. Tutut. Thank you. Thank you. Nasa. Vé đâu ạ? Vé này của 80.000. Go forward to go. Bread. Go. Go. Oh, go here. Yeah, go back to break. Bread. Laju je, oh my god. Ada orang belakang tu. Beri. Bila aku kata balik. Balik. Oh, saya ingat
Laju. Laju. Ya, biar ada lambat jalan dulu. Kita gerak lambat sikit. Finish. Thank you. So fun. Sangat best. Terbaik. Perfect time. Really good. Tuh, tinggi je. Tinggi, terbanglah. Back. Okay, ni adalah kita sampai ke next destination, iaitu Tech View. Ini apa nama? Buluh dia cakap. Produk-produk yang dijual sini ataupun yang dihasilkan dalam bahasa buluh. Macam-macam. Kita tengoklah apa yang menarik di kawasan ataupun di dalam ini. Jom, let's go. Hai. Apa tu? Ambil teh salah satu masuk dalam bilik. Cikgu nak demo kata-kata. Ini dapat kopi teh. So just give me a few minutes. I introduce something about the product first, and later you can go shopping. Yes. And now you see on the shelf like this, we have many product making from bamboo. Yeah. T-shirt and the way of blanket. Yeah. So yeah. We have towel, kitchen, face, hat, many. Towel muang tang. For body, today you buy 21 toothbrush and toothpaste. Dan anak. You have 20? Shopping sakan ni bawah ni. Kedai teh ya. Tempat seterusnya kita singgah di My Queen yang adalah kedai kopi ataupun kedai teh. Frozen. Oh, dia masuk shopping lah kedai teh. Sini. Tempat shopping. Dia dah pulang lagi kenai. Makan. Makan makanan sini. Bahasa Melayu dia orang. Ê, nhỏ xuống à? Cầm 2 bịch đồ đúng không chị với? Cái đồ thử kìa. Đi không?
Kopi, teh, dia gayu semuanya. Sebenarnya benda-benda tu dia buat bagi kita rasa kenyang lama. So bila kita tak boleh makan lagi, kita rasa apa makan tapi nak Kita borong kopi, teh. Kita beli sikit daripada cuma kopi daripada Dalat. Dalat. Jom masuk, jom. Jom. Hari ni kita akan singgah ke shop Ami Shop. Dan Ami Shop ni ada jual kopi blend di depan mata kita. Ada pakaian lelaki, kalau kita nak tudung ke kita boleh kat sini lah. Kualiti dia pun tinggi. Kita nak ke bahagian shopping pula. Beli baju. Kasut aku lekang tau. Jom kita tengok baju dan kain. Не, это была... What? Fazilah dia panggil hang. Ya. Cik tu tak gila. Fazilah gila. Ikan lace. Ni lembut. Sangat soft. Lembut gila. Nampak baju baju raya? Ni baju raya, raya pertama. Next destination is Dataran, nama dia. Dataran Nasi. Ni adalah next destination kita. Dataran tempat untuk orang lepak. Kopi. Kopi dengan panas sejuk ni kan, kopi panas. Lepak-lepak. Kalau nak jogging pun boleh, tengok ramai orang jogging. Pemniaga Jaya untuk kursi. Dia sosai goreng. Tepi jalan macam ni je. Sangat dengan cuaca sejuk macam ni dia beli dia pakai baju sejuk. Macam ada salji. Banyak semua kat sini pakai baju sejuk. Ini mudah. So kita nak lincah jalan dekat atas betul-betul dataran ni. Kereta punya banyakkan motor tanpa menunggu jalan kereta potong. Suruh jauh je. Jalan macam tu je terus. Đó cà phê xay nguyên chất cũng cực ngon luôn. Rất giải khát các loại giá cực rẻ luôn bà con ơi. Okay, kita dah habis lepak di dataran. So kita nak pergi lepak makan pula untuk dinner malam ni. Jom, let's go. Kita makan kedai Hajah Hawa. Hajah Hawa food halal. So kita
di kedai makan di nama dia Hajah Food Hawa. Oh, jenis steamboat ke? Di atas. Steamboat? Kita ke atas. Makan steamboat ke? Jom kita tengok ke atas. Menu untuk hari ni kita makan steamboat dah. Ya. Sekejap lagi kita makan steamboat. Sepatutnya ada periuk. Tapi sayang. dia tak ada lagi. Ayuk apa? Ada yang makan sayur. Makan je semua. Semua okey. Tajun semua pun. Yang ni bila air dah mendidih baru kita masukkan sotong. Boleh minta tampilan sayur. Baik, Mada. Rapiah terbaik. Servis terbaik. Tengok. Daripada Siti Rafiq lah. Siti Ada Rapiah. sini. Siap buat kamar apa? Siti Rafiq lah. Besok jadi Nur Rafiq lah. Lepas tu Rafiq lah buang. Mantap. Kalau nak nak memang. Tunggu dia mendidih sendiri. Ni kalau nak makan lagi kita taruh lagi ya. Rasa dulu sikit. Sudah mana? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nombor Ayah apa? Tebikan mana tiang? Bukan. Siap. Kambung nak ke? Dah boleh baik nak? Mana gila? Okey, dah kita masak. Kemerahan lagi. Ini kan? Wish and listen. Okey, kita makan dulu. Berapa kita nanti? Baik. Nasi kalau tak pedas memang boleh habiskan. Betul. Sebab nasi memang tak pedas. Rate dia Rate tak ada. 5/10 je guys. 5/10. Kurang. Oh, bukit kah? Jom. Okay, now kita nak pergi pasar malam pula. Pasar malam. Pasar malam kan? Pasar malam. Pasar malam. Pasar malam. Belum babi. Coba belum. Kita ke pasar malam je. Pasar malam pun tengah-tengah jalan. Kita buat video. Pulut warna sana-sana. Kita jalan sini, patah-patah balik Mak Goreng. Ada pisang. Ada sedap je. Pisang. Dalamnya ada apa? Aku dia jumpa bakbi alik biar ya. Bakbi alik biar. Tu kaki besar ada apa? Strawberry. Trời ơi, Đã vô rồi, đầu tiên đó mà cưới là ba mẹ. Barbecue. Hello barbecue. Rồi đây gia đình quay lại Quảng Nam đi ở Nha Siêu. Saya. Makan kan? Kenyang lah. Kita dah kenyang, nak tengok makanan pun rasa tak lalu kan? Kalau saya kita makan. hello.
Boleh. Yang orang kecil kan ada tengok je. Bos saya. Dua nha. Dua đừng để bột nha. Ada avocado? No. Ada avocado? Afi nak Afi? Apa? Tu. Kita makan avocado ice cream. Có phần rất đầy mắt đi ra mình nó tham quan em thì rồi. Mới đã. Mình ra lên đây mình tham quan em Thank you. Avocado. Try lah rasa. Kita dah beli dah avocado ice cream. Atas ice cream, bawah dia macam blender. Cái gì mình có đậu xe đó đi em ơi. Lemak. Lemak gila sedap. Cabai dia besar. Oh, bunga fresh. Wih, lawa betul. Bunga Rusia. Rasa fresh beli kat Afi. Dia bunga pun comel. Oh, bukit. Bukit lawa-lawa bukit. Kumpuak mati. Yang putih je abang. Paris in Dalat. Mesti sejuk sana. Comel-comel je baju. Macam makcik fashion. Oh, macam Gucci pakai tu. Naik motor pakai Gucci je. Say bye bye to Dalat. Pasal malam. Tengah malam, baru pukul 9. 9.30. Saya lapar. Kita pergi cari makan. Tapi tak tahulah area hotel ni ada apa. Kita jalan ke depan tu tengok ada apa-apa yang boleh dimakan. Sebab kat sini kawasan dia itu pedalaman sikit. Jalan besar. Tak macam apa Thailand ke apa kan, banyak kedai-kedai. So kita tak tahu ada ke tak ada. Di jalan-jalan ni kita tengok. Kita nampak macam ada kedai kat kawasan depan ni. Ya, jual apa tu? Kedai makan. Tapi tak tahu jual apa. Ada kedai makan kat sini. Tak halal ke tak halal? Oh, tak halal lah.
Lots of sausage. So dia guys, tak ada makanan yang halal. Situ tak halal. Lepas tu kawasan dia sini dah sunyi. Saya tengok tak ada apa-apa dah. Sunyi je kawasan ni. Tak tahu. Sunyi je kawasan ni. Tak ada apa-apa yang boleh dibeli. Last kita order Grab food je. It's a vegetariannya kedai. Kita tunggu depan hotel. Ni hotel kita. Tapi kawasan dia macam ke dalam sikit lah. Tak ada apa, kedai-kedai. Masa dah tak ada. Dah tutup. So kita makan order Grab food saja. Hotel kita lawa kan? Cantik kan? Keren. Oh, belakang ada Maria dah kan. Tak ada apa dalam bilik tu. Aku buat skodeng. Makanan kita dah sampai. Ya, alhamdulillah. Bye. Thank you. Jenuh cari tadi tak jumpa lain kali. Kerek ayam hantam. Lepas tu last kali semua pakai lapak habis. Ya. Ini lapak ni, lapak semua lapak. Dia buat pun lapak. Ini extra tour. Extra tour. So dia kena bayar 3 kali ganda untuk tour guide lah. Tapi masalah ada permintaan tu tak boleh. Hang yang kepala. Siapa yang nak tanya? Hang yang kepala. Siapa nak tanya ni? Apa tu? Tadi kata tak lapar. Tadi nak makan sikit-sikit je. Mas kali dia yang paling lapak. Jom. Ada makan dah. Tengah. Kita ada tour guide seorang extra. Tour guide extra. Tour guide extra. Saya 3 kali ganda, ini 4 kali ganda. 4 kali. Tapi ada dia tak mau lapik. Tiba. Kesetiaan apa dia? Kesian PA. Hatiku. Sejuk lah. Cizul kata nak patah balik. Belum lagi. Jom kita pergi cari makan. Gelap weh. Ni bawa pergi masjid lorong mana ni? Lorong Haji Taib ke apa ni? Nak cari customer ke apa? Cari. Tidak lah ni. Fazilah. Kau customer ni. Kau lama. RM50 je. Sekejap lagi Cizul masuk. Tarik Cizul ni. Burung merpati. Tapi kita makan lah. Oh, kedai burung merpati. Nak makan burung merpati? Merpati. Oh, kat sini meriah. Tadi kita naik ke atas salah jalan. Bawah tadi kita naik atas tadi tu tak ada makanan. Ni baru meriah bawah-bawah ni. Banyak je kedai tu. Bila main dengan tour guide, lepas boleh lah guide kita. Aduh lah kita tahu je. Ada je banyak kedai runcit kat sini. Tu kedai runcit. Tao công lan nhưng mà mới cầm đầy chuyện á, như là đừng phở câu cái thịt luôn luôn. Semua seafood je. Semua seafood je. Tak ada campur betul. Oh, kari. Ya. Makan dengan roti. Kedai seafood makan dengan roti. Dia Maggi kat kedai ni. Maggi dengan ayam. Berapa nama? Mau plate dia tu? Satu cawan RM50.
Ya. Bayar semua kira ya. Afi belanja. Kan Afi tolong bayar kan. Makanan yang beli dekat GrabFood tadi dengan yuk soya panas. Yummy. Sushi. Oh.